Penguasaan asas bahasa Arab amat penting bagi pelajar. Kosakata yang luas dapat membantu mereka memahami dan menyampaikan makna dengan tepat. Kata seerti dan berlawan memperkaya bahasa dan menjadikannya lebih menarik. Manakala, struktur ayat asas pula memastikan ayat yang dibina betul dan mudah difahami. Dengan latihan, penulisan dan percakapan, pelajar menjadi lebih yakin dan fasih berkomunikasi dalam bahasa Arab. Pendekatan ini bertujuan untuk mengaktifkan penggunaan bahasa Arab dalam suasana yang santai, menyeronokkan dan praktikal supaya pelajar lebih berani, kreatif dan fasih dalam berbahasa. Akta merupakan sebuah modul yang direka khas kepada para pelajar dan guru. Perkataan akta merupakan ringkasan daripada Arabic Communication Through Activities yang bermaksud proses pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab melalui pelaksanaan aktiviti interaktif yang melibatkan komunikasi lisan dan tulisan. Modul ini mengisarkan tentang perincian aktiviti yang direka khas untuk pelajar bagi kegunaan mereka dalam melaksanakan aktiviti di luar bilik darjah. Kandungan bagi modul perincian aktiviti adalah seperti berikut. Modul ini merupakan perincian aktiviti yang telah dilaksanakan kepada pelajar. Seterusnya, modul ini memperincikan pelbagai aktiviti yang dirancang secara sistematik bagi memastikan pelajar dapat mengaplikasikan ilmu dalam suasana yang menyeronokkan. Akhir sekali, modul ini juga menyediakan nota ringkas tentang objektif dan juga cara bermain bagi setiap permainan yang terdapat di dalam modul. Kandungan bagi modul pelajar adalah seperti berikut. Modul ini memperkenalkan pembelajaran bahasa Arab secara interaktif melalui permainan kosakata seperti kata seerti dan kata berlawan. Seterusnya, modul ini mengandungi latihan yang boleh digunakan oleh pelajar untuk menambah baik pembelajaran bahasa Arab mereka. Akhir sekali, modul ini juga menyediakan nota ringkas tentang struktur asas binaan ayat dengan betul dan yakin. Objektif utama modul ini adalah untuk menarik minat pelajar mempelajari bahasa Arab melalui pendekatan menyeronokkan dan interaktif. Modul ini juga bertujuan menambah dan memperkaya kosakata pelajar sekaligus membantu mereka memahami serta membina struktur ayat asas dengan lebih kukuh. Selain itu, ia memberi ruang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan dalam penulisan dan percakapan, menjadikan mereka lebih berani dan fasih dalam menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan seharian. Keaslian dan kreativiti. Modul ini menonjolkan keaslian dan kreativiti melalui susunan grafik dan penggunaan warna yang menarik untuk meningkatkan daya tarikan pelajar. Tambahan pula, nota yang disediakan direka secara ringkas dan efektif bagi memudahkan pelajar memahami isi penting dengan cepat. Selain itu, permainan yang dipilih adalah mudah dilaksanakan. Hal ini membolehkan aktiviti berjalan lancar dan menyeronokkan tanpa memerlukan persediaan yang rumit. Boleh gunaan. Modul ini direka untuk mudah digunakan oleh semua pelajar. Ia tersedia dalam bentuk PDF yang boleh diakses pada bila-bila masa. Modul ini turut menyediakan video tutorial permainan untuk membantu pelajar memahami cara pelaksanaan aktiviti dengan lebih jelas. Modul ini juga sesuai digunakan sebagai latihan kendiri yang menyeronokkan serta memberi peluang kepada pelajar belajar dengan cara yang bebas dan menarik. Potensi komersial. Modul ini mempunyai potensi komersial yang luas. Ia boleh diterbitkan dalam bentuk bercetak dan juga versi PDF untuk penggunaan digital. Dengan pendekatan yang menarik dan kandungan yang sesuai untuk pelajar, modul ini berpeluang dijadikan bahan rasmi bagi program bahasa Arab di sekolah-sekolah
sama ada sebagai sokongan pengajaran atau aktiviti luar bilik darjah.